Apa yang kita dah bina setakat ini? Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada apa yang belum cukup. Belum cukup simpanan, belum cukup aset, belum cukup bersedia, sampai kita terlupa untuk melihat satu perkara yang penting. Apa yang kita sudah bina setakat ini. Dalam kewangan, perjalanan setiap orang tu berbeza. Ada yang baru bermula, ada yang sudah lama menyimpan, ada yang masih mencari arah. Tetapi satu perkara yang pasti, setiap langkah kecil yang dibuat dengan kesedaran tetap memberi nilai. 1 gram yang disimpan hari ini mungkin nampak kecil, tetapi ia tetap satu kemajuan. Satu keputusan untuk mula, tetap satu perubahan. Kami selalu percaya, kewangan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang terus bergerak. Emas mengajar kita perkara ini. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding-bandingkan. Yang penting kita terus membina harta kita. Kerana dalam jangka masa panjang, yang konsisten akan sentiasa berada di hadapan. Hari ini, mungkin kita belum sampai ke tahap yang kita impikan. Tetapi, jika kita sudah mula dan masih berjalan, kita sebenarnya sudah berada di landasan yang betul. Adakah kita masih nak menunggu, ataupun kita sebenarnya sudah mula membina tabungan dan aset kita? Jadi sekiranya anda nak mula simpan emas di Public Gold, boleh je isikan borang sign up di bio kami untuk kami bantu kita sebaiknya.